Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini bersamaan dengan 28 Februari 2025 berlangsungnya program peluncuran Bulan Dakwah dan Marhaban Ya Ramadan. Nak tahu dengan lebih lanjut tentang program ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya penyelaras Bulan Dakwah dan Marhaban Ya Ramadan, Ustazah Muzayana. Ustazah, apakah aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan ini? Okey, insya-Allah ya, aktiviti akan kita jalankan di sepanjang bulan Ramadan ini ialah pertama sekali tadarus Quran, kemudian majlis khatam Quran, dan juga kita ada juga program-program nuzul Quran, Al-Quran dekat di hati, dan juga pertandingan-pertandingan, ya, antaranya pertandingan da'i cilik, pertandingan hot, pertandingan seperti mewarna, melukis dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga ada program tazkirah, ya, tazkirah Ramadan akan kita bacakan pada setiap pagi sebelum masuk ke kelas. Dan yang paling best sekali ada Al-Kahfi Challenge, yang mana bila murid-murid berjaya menghafaz surah Al-Kahfi, mereka akan diberikan lencana yang boleh dipakai sepanjang masa. Itu antara program-program sepanjang bulan Ramadan. Baiklah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Berakhir sudah peluncuran program Bulan Dakwah Marhaban Ya Ramadan pada hari ini. Saya harap program selama sebulan ini dapat memberi manfaat kepada pelajar SK Sarjana Utama. Pada pengetahuan pelajar-pelajar, program ini dianjurkan oleh Unit Dakwah dan Surah Nurul Iman, Panitia Pendidikan Islam SK Sarjana Utama. Jangan lupa like, share dan subscribe kepada channel TV PSS di Sarjana. Saya Amira binti Muhammad Aswadi, Kru TV PSS di Sarjana.